Bezanya lebih selamat Islamic financing lah. Tapi kita memang kalau kata ambil conventional loan tu memang terang-terangan riba. Islamic financing bukan riba. Faham? Klien hang kalau ambil loan kan, kalau contohlah dia kata dia nak flexi, nak conventional. Okay. Tapi Islam. Okay. Hang bagi tak? Aku cakap kat dia, okay, kalau dia nak buat conventional loan ni memang boleh. Tapi pergi cari orang lain. Aku tak nak handle. Kau tak ambil lah Aku tak ambil. Kalau dia nak buat, sebab bila dia cakap macam tu, maksudnya dia tahu pasal conventional loan. Mungkin dia nak sangat rumah tu kan. Tapi aku akan cakap kat dia sebagai kawan Islam, aku sampai kat dia, okay bang, conventional loan ni memang riba, haram. Saya akan buat Islamic financing saja. Walaupun klien saya non-Muslim, saya tetap buat Islamic financing. Maksudnya hang akan refer dekat kawan hang yang boleh buat untuk dia non-Muslim lah. Buat untuk kes dia tu. Tak, aku memang tak handle terus. Tak handle terus lah. Aku tak nak terlibat langsung dengan proses riba tu. Okay, faham.